semua, hari ini saya bersama mantan guru besar Skip 2, Cikgu Hassan. Apa khabar Cikgu? Baik. Boleh kongsikan bagaimana tercetusnya idea untuk mewujudkan studio di Skip 2? Okey, terima kasih Adik Ain. Tercetusnya studio ni sebenarnya ialah apabila sebelum saya bersara, tadi Puan Kamaria daripada jabatan telah mengadakan satu sesi untuk semua guru besar daerah Kulai menggunakan iPad dan pembelajaran menggunakan ICT. Jadi di situ jabatan meminta sekolah-sekolah agar banyak kepada aktiviti yang ke arah pendidikan dan ICT. Jadi di situ saya nampak sekolah kita mempunyai guru-guru muda yang cukup untuk mencokil bakat, membimbing dan seterusnya menjadi kemudian murid ke arah seperti yang nyatakan tadi. Okey. Yang keduanya, saya ada seorang rakan di sekolah lain yang mempunyai kelengkapan yang saya rasa macam iri hati jugalah. Kerana kita ada, alhamdulillah dengan adanya sumbangan daripada pihak Genting ini, kita Skip 2 berani untuk menjawab cabaran dan seterusnya jadilah seperti yang dapat dilihat pada hari ini. Okey. Apa harapan Cikgu untuk kejadian studio di masa akan datang? Okay, harapan saya agar bukan sahaja cikgu yang memang ada kelebihan macam Cikgu Syafiq, Cikgu Anur, Cikgu Ais, Cikgu Farah dan lain-lain tu dapat membimbing dan berapa ramai untuk kemenjadian murid dalam pembelajaran yang berdasarkan pendidikan ICT, kerana sekarang ini kita berada di tahun 2026 ke arah negara yang lebih pendidikan. Jadi saya percaya murid-murid Skip 2 ni termasuk Ain dan rakan-rakan lain memang perlukan pembelajaran berteraskan pendidikan dan ICT ni. Jadi insya-Allah saya berharap cikgu-cikgu di sini dapat mencongkel sebanyak ramai murid-murid yang berkebolehan dalam dunia pendidikan ini, dan kita dapat melahirkan murid-murid yang peta bercakap, berani ke hadapan dan membentuk jadi diri yang sangat positif. Terima kasih. Okey, terima kasih atas perkongsian tu. Sekian, terima kasih. Okey, sama.